Orang istimewa tu depan saya tidak istimewa. Wow, dahsyatlah YB Syed Saddiq ni. Begitu merendah diri sekali. Dia kata yang istimewa tu ni yang depan saya ni. Saya tak istimewa pun. Orang istimewa tu depan saya tidak istimewa. Itulah rupanya hasil didikan mak bapaknya menjadikan seorang insan yang begitu merendah diri sekali. Jadi kalau kita nak katakan sekarang ini sasiah dan juga adab orang kita yang dah begitu rendah, tak begitu tepat lah. Masih ramai lagi orang yang mengamalkan adab kesopanan yang tinggi macam YB Syed Saddiq. Dalam budaya Melayu ini tak payahlah kita nak nunjuk hebat sangat, nak nunjuk besar. Padahal kita ni nyudahnya masuk ke dalam kubur. Tu sebab teman yang getik benar teman tengok kalau orang yang jenis belagak-belagak ni. Cubalah kita tengok contoh-contoh terbaik dalam kehidupan kita seperti mana yang ditunjuk oleh YB Syed Saddiq. Beliau tidak menunjukkan sikap angkuh walaupun beliau merupakan seorang ahli politik yang terkenal dalam negara kita ni. Siapa yang tak kenal dengan YB Syed Saddiq? Merendah diri adalah satu nilai yang sangat dihargai. Tapi Bella ni memanglah seorang yang istimewa. Kalau kamu tak percaya, tengok sempena depa Bali. Kalau bab menari itu bagi kat dia lah. Memang tinggi bakatnya. Menyanyi, menari, main gitar. Jadi inilah di antara contoh orang istimewa. Ada juga orang yang berbakat tapi lain macam lah. Ni pun istimewa juga. Malah kita tengok. Aduh. Haru kau mah. Tahulah. Baik teman pergi makan lagi bagus. Macam-macam.